إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala jemaah. Sabda Rasulullah SAW, "Jika sultan sahibika yawmal jum'ah, anti wa imam yaktub faqad al-ghaw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وجعله وسيلة لنيل الرحمة والمغفرة وعتق من النيران وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه المجاهدين باجتناب المناهي والطغيان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri khatib dan sidang hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan dan gudahannya. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperoleh keredaan serta merasai kesejahteraan hidup di dunia, seterusnya menikmati makna kebahagiaan yang hakiki di akhirat yang kekal abadi. Muslimin yang dimuliakan, Ramadan 1447 Hijri kini telah melabuhkan tirainya. Keberadaan kita di dalam bulan Ramadan tahun ini harus dihargai dengan rasa setinggi-tinggi kesyukuran, kerana kita diberi peluang untuk meraih pahala yang berlipat kali ganda. Justru mimbar Jumaat menyeru agar sama-sama terus-menerus melaksanakan ibadah yang telah dilakukan di dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Janganlah kita tergolong di dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya yang menyatakan, Inna Jibril atani faqal, Ya Muhammad, man adraka Ramadana falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Maksudnya, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Sidang jemaat yang dimuliakan, hadis ini seharusnya menggoncang jiwa kita sebagai satu peringatan yang tegas dan mendalam. Ia mengingatkan bahawa betapa ruginya seseorang insan apabila melalui bulan Ramadan yang penuh keberkatan namun akhirnya keluar daripadanya tanpa memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi ia adalah musim rahmat, peluang pengampunan dan saat pembebasan dari api neraka yang Allah bukakan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya. Oleh itu,
Marilah kita bermuhasabah dengan penuh kejujuran terhadap diri sendiri. Tanyalah hati kita, panjang Ramadan tahun ini, adakah kita benar-benar menghidupkan malamnya dengan ibadah? Adakah kita membasahi lidah dengan zikir dan Al-Quran? Adakah kita memperbanyakkan doa, taubat dan amal kebajikan sehingga kita layak menerima rifqah rahmat, keampunan serta pembebasan dari azab neraka? Sekiranya semua itu telah kita usahakan dengan bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kita telah memahami dengan sebenar-benarnya falsafah dan hikmah pensyariatan puasa Ramadan Al-Mubarak. Kita bukan sekadar berpuasa secara zahir, tapi kita telah mendidik jiwa, membersihkan hati dan menghiasi diri dengan mahkota ketakwaan, sebagaimana tujuan agung yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam pensyariatan ibadah puasa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Ramadan juga mengajar kita tentang hak manusia. Ramai yang tekun beribadah namun memandang ringan kezaliman terhadap orang lain. Hutang dilengah-lengahkan, janji yang dimungkiri, fitnah yang disebarkan, maruah yang dicemari, semuanya menjadi penghalang keampunan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut penyelesaian sesama manusia. Selagi hak tidak dipulangkan dan maaf tidak diminta, selagi itu keampunan terhijab. Di sisi lain ada juga kerugian kerana tidak mengenal keutamaan. Ramadan mendidik kita memilih yang paling bernilai, solat tepat waktu, Al-Quran dengan tadabbur, doa dengan khusyuk, sedekah dengan ikhlas, dan akhlak dengan ihsan. Mereka yang rugi ialah mereka yang menukar emas dengan kaca, menghabiskan malam dengan hiburan, menghabiskan siang dengan kelalaian, lalu berharap keampunan tanpa usaha. Keampunan bukan milik mereka yang berharap kosong, tetapi milik mereka yang berjuang bersungguh-sungguh. Tarbiyah Ramadan yang kita lalui telah membantu kita mengingatkan nilai takwa, menjadikan kita insan yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, mendidik jiwa rohani kita untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya, dan akhirnya menatijahkan Ramadan kali ini sebagai sebaik-baik didikan untuk kita mengharungi hari, bulan dan tahun-tahun mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Muhammad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubdilu a'malakum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Sidang jemaat sekalian, Hatib ingin mengajak sidang hadirin agar sama-sama terus beramal soleh walaupun Ramadan telah berlalu, kerana Allah menyangkai amal hamba-Nya yang melakukan dalam keadaan istiqamah walaupun sedikit. Teruskan membaca bertadabbur Al-Quran walaupun sekejap. Teruskan bersedekah kerana amalan itulah akan menjadi saham akhirat buat kita. Syekh Yusuf Al-Qadawi dalam karyanya Rabbani Laisa Ramadani turut berpesan, jadilah kalian hamba yang taat panjang masa, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan jangan hanya menjadi ahli ibadah selama sebulan Ramadan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, semangat Ramadan tidak seharusnya berakhir dengan ketibaan Syawal. Bulan Syawal perlu menjadi permulaan baharu untuk mempraktikkan apa yang dizalimi sepanjang bulan Ramadan, di mana kita menjadikan minda dan pemikiran yang negatif dan mengurangkan keinginan duniawi yang melampau. Dengan kata lain, semangat Ramadan hendaklah sentiasa kita kekalkan sebagai panduan untuk menjalani kehidupan pasca bulan puasa. Memandangkan pasca Ramadan dimulakan dengan Syawal,
maka pengisian sambutan syawal perlu dipenuhi dengan ibadah dan amalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bertepatan dengan kata-kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataif Al-Ma'arif. Sesungguhnya hari raya bukanlah bagi orang yang memperindahkan pakaian dan kenderaan semata-mata. Namun hakikatnya hari raya ialah bagi sesiapa yang diampunkan dosa-dosanya. Hari raya juga bukanlah untuk orang yang memakai pakaian baharu. Namun sesungguhnya hari raya itu adalah untuk sesiapa yang keimanannya bertambah-tambah. Mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran dari iktibar sebagai panduan dalam kita melayari kehidupan sebagai seorang Muslim. Jadikanlah tarbiyah Ramadan sebagai didikan untuk terus istiqamah dalam memperbaiki amal ibadah kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajar kita untuk bersabar melawan hawa nafsu, berkasih sayang dan menyantuni mereka yang memerlukan. Justru mulai saat ini sentiasalah berlembut hati dengan ibu bapa, ahli keluarga, saudara mara dan jiran tetangga. Sambutlah Aidil Fitri dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bersederhanalah dalam meraihkan Aidil Fitri. Hidupkan ziarah menziarahi dan saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan Ramadan 1447 Hijri kali ini menjadi episod yang bermakna untuk kita memperbaiki diri dan merubah masyarakat ke arah meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadikan kita sebagai insan yang sentiasa dirahmati dan sentiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu al-harthal akhirati nazil lahu fil harthi wa man kana yuridu al-harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maksudnya, siapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan faedah yang dikehendakinya. Dan siapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya kebaikan di dunia itu sekadar yang kami tentukan. Dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الموقن من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم فضل على جميع أمة يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وحلول الخبر فانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واسمن اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين المرحوم سلطان مجلسه وبأهله yang teramat mulia Tengku Sarafuddin Badlisha Siti Amin al-Karim Sultan Sarafuddin وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلحهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.